Apakah momen yang paling menyentuh hati dan perasaan tu, YB? Dia macam ni dia momen ni banyak macam-macam momen yang kita boleh kongsikan. Sama momen tu, kenangan tu dalam gelak ketawa, kenangan tu dalam linangan air mata. Tetapi sebenarnya kenangan mana yang kita cari sebenarnya? Ini kalau tuan Syah tanya saya, jadi wakil rakyat ni penat. Penat Sebelum saya jadi wakil rakyat, saya berniaga. Kehidupan berniaga saya berbeza dengan kehidupan saya sebagai wakil rakyat. Satu. Tapi kenapa saya boleh bertahan hari ini? Saya bertahan hari ini sebab bila mana ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih tu yang menjadi doa orang pada kita, yang menjadikan kita hari ini mampu bekerja lebih daripada orang lain. Doa orang pada kita, ucapan terima kasih tu yang menjadikan kita lebih bersemangat daripada orang lain. Ucapan terima kasih itulah menjadi doa orang kepada kita yang kita balik pukul 4 pagi, 6 pagi dah keluar balik. Tak cukup tidur, tak cukup rehat. Kalau nak cerita tu terlalu banyak momen-momen yang saya ada. Tetapi sebenarnya yang paling menilai adalah bila orang tu bercakap terima kasih kepada kita dengan air mata. Dengan air mata. Tu momen yang paling menyentuh perasaan lah, YB. Betul. So okay, YB, kalaulah pilihan raya ni, saya ada tengok satu video, satu TikTok saya rasa kot, video YB waktu tu rasmi ucap mesyuarat ke persidangan, saya tak pasti. YB kata YB ready sama ada dicalonkan atau tak dicalonkan. YB saya macam tu lah. YB kata tak kisah, ni terpulang pada musyawarah pimpinan. Kalau rasa YB kompeten, calonkanlah balik YB. Atau kalau tak ada pun YB okey je, YB tak ada masalah. Tapi kita ambil kira lah, ini just senario lah. Kalau bukan di Duyung atau di Parlimen, YB bersedia ke dihantar ke mana-mana? Saya orang parti, saya akur saja dengan keputusan parti. Apa pun saya ikut. Cuma selalu orang tanya saya, adakah saya bersedia ke Parlimen? Tidak. Saya tidak ada kualiti untuk ada di Parlimen. Saya sedar diri saya kat mana. Saya jenis orang yang macam mana. Dan kualiti diri saya tidak berada di Parlimen. Meremang bulu roma. Biasa orang bila cakap Parlimen ni semua nak. YB tak nak. Bukan. Kita fahamlah kehidupan di Parlimen kita ni. Kita banyak cermin lah kat rumah YB. Kita tengok lah. Amanah kerja tu berbeza, jauh bezanya. Tak sesuai lah dengan tak sesuai dengan jiwa. Sebab nak bekerja dalam keadaan macam ni perlukan jiwa, perlukan minat dan perlukan rasa ingin tu sendiri. Betul. Bila berada di Parlimen, benda tu agak tak sesuai dengan jiwa saya. Betul. Tapi kalau Don, mana-mana pun tak kisah. Saya akur dengan keputusan. Yelah, kadang-kadang setengah parti dia kata ni seat selamat. Semua pun nak seat selamat. Ni seat selamat, kita duduk seat selamat. Tapi bagi fighter, saya rasa bagi setengah fighter lah. Lagi-lagi di Melaka ni saya pun ada check juga dengan 2-3 orang. Senang cakap, bos saya lah, Dr. Akmal lah. Dia kata orang memang ready untuk hantar ke mana-mana pun kan. Memang kawasan tu kalau kalah pun kita ready untuk pergi. Sebab dia kata jangan ambil dalam don yang selesa. Pasal tu dah don selamat kan. Pergi untuk merampas balik don tu. Saya setujulah apa yang disampaikan oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Bila atas kepentingan parti, kalau perlu berperang lah. Kita akur, tak ada masalah pun. YB ready je apa pun. Saya akur. Saya orang parti. Alhamdulillah. Semoga terus sukses YB. InsyaAllah. Alright. Terima kasih. Saya rasa itu je yang terbaik yang kita dapat mampu kongsikan bersama YB dalam kekangan waktu yang cukup crucial ni. So okay YB, terima kasih banyak-banyak. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih. Alright.